Okay, menarik dah kita punya swimming pool dekat bahagian bawah ni. So ini adalah tempat untuk apa? Untuk sewa pelampung, tempat sewa apa ni? Jaket keselamatan apa-apa semua kan. So kat mana yang semakin menarik tu? Dekat bahagian sini. Korang tengok ni. Ini adalah bahagian yang kita extension kan, kita sambungkan lah. Okay, so kalau korang lepak dekat tepi kolam ni, so korang akan perasan kat sini dah ada air pancut ni. Memang tak nampak lah. Tapi kalau real ni kau akan nampak ada burung-burung kat sini kan. Ada air pancut tengah berjurai. So jadinya memang best kau duduk kat sini. Okay. So ada apa cakap. Ada sound system dekat sini kan. So kita akan buka muzik perlahan-lahan. Muzik santai-santai. Kau bayangkan kau duduk kat sini kan. Dah nampak jelas kan. Ada air pancut macam tu. So ada kursi untuk lepak dekat sini. So memang best. Depan ni boleh tengok anak-anak mandi kolam. So dekat sana tu semua adalah kursi-kursi yang korang boleh duduk juga. Oh, makin cantik dah kolam mandi kita dekat V-Farm Village ni. So jadinya korang kalau ada kelapangan, jemputlah datang V-Farm ni. Setiap hari Sabtu dan Ahad kita buka. Dan minggu depan ni kita buka sepanjang cuti sekolah. So jadinya di Bali cuti sekolah tu kita buka sepenuhnya. So jemput datang ramai-ramai dekat V-Farm Village. So boleh bawa anak-anak lepak-lepak kat sini nampak. Ada kolam-kolam semua sekali ni. InsyaAllah. Okay. Jom jemput datang ramai-ramai. Tiket masuk RM20 untuk dewasa. RM15 untuk kanak-kanak. So, datang ke V-Farm Village. Kampung Sepakat Jaya. Gunung Pulai 2. Pekan Nenas, Pontian. Assalamualaikum. Bye-bye.